Apakah manfaat amalan grounding di dalam hadis? Sekarang ni orang dia apa? Dia ada terapi jalan tak pakai kasut. Grounding dipanggil. Maksudnya dia lekatkan tapak kaki dia kat tanah. Grounding. Tapi dia tanya dalam hadis. Dalam hadis ada riwayat Nabi SAW memerintahkan untuk orang Muslim ni berjalan tak pakai selipar kadang-kala. Dalam hadis tu disebut, ada sahabat tu kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Nabi SAW memerintahkan kami supaya kami jalan tak pakai kasut, tak pakai selipar kadang-kala. Kadang-kala kalau ni kita jalan tak pakai selipar. Kan? Saya tak pastilah dari sudut sains tu betul ke tidak ada manfaat. Tapi saya tahulah, sebab ada orang pernah tanya soalan yang sama. Bila geng-geng, saya Jepun kot. Jepun ke barat tak tahulah, tapi dia orang ni dah mula dah dipanggil grounding. Petang-petang dia orang akan jalan dekat taman tak pakai selipar. Dia kata ini adalah terapi. Memanglah disebut dalam hadis Nabi suruh kita tak pakai selipar kadang-kadang. Ini menunjukkan apa? Hadis ni dahsyat lah kan, sebab dia dah mendahului zaman. Cuma para ulama zaman dulu, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang mensyarahkan hadis yang seperti ini, mereka kata ada manfaat lain sebenarnya yang Nabi perintahkan untuk berjalan tak pakai kasut ni. Supaya kita ada sifat tawaduk. Dan supaya kita sedar yang kita ni berasal daripada tanah. Sebab tu kalau ada hadis dalam, saya tak ingat dalam riwayat siapa, Abu Daud juga tak silap, kalau kita masuk kawasan perkuburan, kita juga digalakkan untuk buka kasut, untuk buka selipar. Dengan syarat lah, kawasan tu tak bahaya lah. Tapi kalau kawasan tu banyak duri, banyak paku, pakailah. Dia bukan satu kewajipan. Tapi ada riwayat, Nabi SAW arahkan sahabat untuk buka selipar dekat tanah perkuburan. Dia bukanlah satu kewajipan. Sebab apa? Adalah perbahasan ulama'. Ada yang kata hadis ni bukan menunjukkan benda sunat pun. Nabi sekadar bagi satu panduan saja. Ada yang kata tak, digalakkan. Kan, sebab dalam hadis yang lain, dia tak wajib tu sebab ada hadis yang lain Nabi sebut, mayat ni dengar qara'ani alihim, mendengar derapan kasut orang yang berjalan di kubur. Menunjukkan di kubur boleh pakai kasut. Kau tak tahu kan Nabi kata ada derapan kasut kan? Bunyi kasut. Cuma di antara faedahnya disebutkan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis tu, nak bagi kita rasa kita ni hamba. Sebab kita kan berasal daripada tanah. Jadi kita nak berguling kat tanah, susah lah. Jadi kita tak pakai kasut. Supaya kita dapat rasa tanah. Kita dapat rasa yang kita memang berasal daripada situ. Itu di antara faedahnya lah. Tapi yang bab terapi-terapi tu saya tak pastilah betul ke tidak bermanfaat. Cuma kalau dia bermanfaat, alhamdulillah, hadis itu selari dengan apa yang dibuktikan oleh penemuan semasa. Kalau tak pasti, kalau tak ada pun, paling tidak Nabi SAW suruh tu adalah untuk kita, supaya kita berlaku tawaduk pada diri kita. Kita tawaduk, maksudnya kita kena sentiasa ingat yang kita ni manusia biasa je. Gitulah.